Produk ni bagus untuk kesihatan semua kan. Kita memang niat nak bantu customer. Dan kat situ akak out jual pen sahaja kan. Masa tu akak boleh 40 hari sahaja satu tiket ke Hong Kong. Masa tu all out. Maknanya kita tak boleh keluar ke, kita anak ramai ke, bukan masalah. Kalau ada yang kat luar sana nampak peluang ini rasa susah, saya anak kecil ramai lah, saya susah lah, saya tak boleh nak keluar lah, suami saya tak support lah. Ini dia, kakak suami tak support, kakak tak pandai, tak boleh bawa kereta, tak ada lesen, kakak anak kecil ramai 7 orang, masa tu tengah mengandung lagi kan. Tak ada alasan pun BE ni tak boleh buat. Sebab BE online boleh, kita tak payah packing. Mak-mak susah dengan anak, tak apa, key in je, HQ yang post. Kita tak payah keluar. Pada permulaan, yes, memang kita tak boleh keluar. Macam kakak awal-awal kan ambassador, ya apa kita faham kita tak boleh keluar lagi kan. Tapi bila suami kita dah nampak income, bila suami kita dah bawa dia pergi trip, dia dah closing. Bila dia dah closing, dia yang bawa kita keluar jumpa customer kan. Itulah cara dia. Closing dulu. Kalau suami tak support sekarang, tak apa, buat income besar, bawa dia pergi trip, insya-Allah. Okay.